بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Sirah Nabawiyah kita, Ar-Rahiqul Maktum, karangan Al-Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi di bawah tajuk bagaimana agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan As-Sabi'ah masuk ke negeri Arab, ke semenanjung Arab. Pada minggu sebelum raya baru ni, kita telah bicarakan dengan panjang lebar bagaimana orang Yahudi Bani Israel daripada Palestin, dia berhijrah ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, memerintah Mesir. Selepas tu Mesir ditawang oleh orang Kipti. Fir'aun menjadi raja Mesir dan orang Bani Israel dijadikan hamba di Mesir. Lalu Allah Ta'ala lahirkan Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan Bani Israel daripada menjadi hamba kepada Fir'aun dan mengajak orang-orang Bani Israel supaya menyembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat, diselamatkan orang-orang Yahudi Bani Israel keluar daripada Mesir. Tapi orang Yahudi ni perangai dia tak bersyukur. Allah Ta'ala banyak kali selamatkan puak-puak ni, tapi tak bersyukur. Lalu Allah Ta'ala balas dengan disesatkan 40 tahun di padang pasir Teh. Mati generasi-generasi yang orang-orang tua lah. Lahir pula generasi yang muda. Nabi Musa diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kaum Bani Israel dipimpin oleh Nabi namanya Yusha bin Nun, bawa keluar Bani Israel daripada sesat di padang Teh, keluar berjuang melawan bangsa Kanaan, lalu dapat merampas balik bumi Palestin dan duduklah semula di Palestin, sehingga bangsa Yahudi ini diserang oleh Raja Bukhtan-Nasar daripada kerajaan Babylon di Iraq. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, cuba cari tak cikgu Isa? Tak? Ada tak? Muka surat 55.
Jadi kalau nak cari kitab yang paling dekat sekali dengan terjemah kita baca, kitab ni ada dekat Shopee ada 50 berapa ya. Kalau dapat kupon tu, orang kata 40 lebih dapat. Kat Shopee lah. Harga sebenar dia kalau beli kedai buku 65 ya. Kalau beli Shopee murah ni dapat. Ambil mak. Kau akal tu. Kenapa amalan ni pakai dulu. Orang Yahudi masuk ke Semenanjung Arab mempunyai dua peringkat. Dua peringkat orang Yahudi masuk ke tanah Arab. Mereka berpindah. Yang pertama, mereka berpindah ketika bangsa Babylon, kerajaan Babylon, dan bangsa Asyuriyah. Dalam bahasa Arab disebut Asyuriyah, melakukan penaklukan di Palestin. Penaklukan tersebut mengakibatkan tertekannya kaum Yahudi. Bahkan negeri mereka hancur di tangan pasukan Raja Bukhtan-Nasar. Raja Bukhtan-Nasar kalau dalam bahasa dia lah Nebuchadnezzar. Raja Nebuchadnezzar II menakluk Palestin pada tahun 587 sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Benda maksud sebelum Masihi, kalau banyak dalam kitab sejarah, kitab sirah ni, kita akan banyak istilah ni guna. Sebelum Masihi maknanya sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Masihi maknanya 587 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Itu sebelum Masihi. Kalau selepas daripada Nabi Isa lahir dipanggil tahun Masihi. Masihi. Istilah tu kita akan jumpa banyak. Sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa lahir. Kalau Masihi saja, selepas daripada Nabi Isa lahir. Tahun kita hari ni tahun 2025 Masihi. Maknanya 2025 tahun dah Nabi Isa lahir. Dan umur Nabi Isa hari ni 2025 tahun. Dan kita akan jumpa juga istilah akan datang 2 tahun selepas kenabian. Maknanya 2 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi. Maknanya masa tu umur Nabi 42 tahun. Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun. Istilah kitab sirah akan guna 4 tahun selepas kenabian, 5 tahun selepas kenabian. Maknanya 42 tahun, 45 tahun umur Nabi. Dan dia akan guna juga istilah selepas pada Nabi berhijrah ke Madinah, dipanggil tahun pertama hijrah. 2 tahun selepas hijrah, 3 tahun selepas hijrah. Maknanya Nabi duduk di Madinah dah. Jadi masa ni orang Yahudi
yang masuk ke Palestin pada zaman Yusha' bin Nun duduk di Palestin beribu tahun, sehingga kan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dapat bina kerajaan di Palestin. Pada tahun 587 sebelum Masihi, mari satu kerajaan orang daripada Babylon. Dia ni adalah sebuah tamadun tua yang duduk di Iraq. Kalau kita belajar sejarah, dia ada tamadun Mesopotamia. Mesopotamia yang duduk di antara sungai Tigris dan sungai Euphrat. Kerajaan Babylon ni kerajaan yang bina taman tergantung Babylon. 7 benda ajaib di atas dunia ni. Antaranya taman tergantung Babylon. Raja Bukhtanasar dia pergi serang Palestin dan ditekan orang-orang Yahudi di Palestin, sehingga kan orang Yahudi keluar daripada Palestin. Dan ada yang ditawan, dibawa balik ke Iraq, ke kerajaan dia. Dan ada satu kelompok keluar dari Palestin menuju ke Hijaz. Mereka menetap di wilayah Hijaz sebelah utara. Hijaz maknanya Mekah, Madinah, Jordan pada zaman tu. Dia duduk di Jordan ataupun di utara Saudi hari ini, keluar daripada Palestin. Lepas pada tu pula, bila kerajaan Babylon yang menguasai Palestin, minta maaf lah kalau tajuk ni memang tajuk sejarah. Tengok, jadi main dengan tahu. Jadi macam kita tengok, begitu nak kabar tak, kita ni orang tua-tua tak faham. Tak, dia mula-mula ni kitab sirah kita ni, tak, dia akan terang dulu keadaan masyarakat Arab, keadaan orang Arab ni mari duana, agama benda sebelum Nabi lahir tu kita nampak. Maknanya teruknya zaman tu. Sebab apa Allah Ta'ala nak latih Nabi jadi Nabi? Sebab zaman tu zaman punah ranah, zaman tak ada hala tuju. Bila Allah Ta'ala latih Nabi, Allah Ta'ala nak padang balik ajaran-ajaran karut-marut belum ni yang telah ditukar dah. Ajaran Taurat, Injil ditukar oleh puak-puak ahli kitab yang menyeleweng, yang guna agama untuk kepentingan dunia dia ni. Allah Ta'ala latih Nabi, Nabi akhir zaman. Sebelum dilatih Nabi akhir zaman, kita faham dulu sikit-sikit gambaran masyarakat Arab dan asal-usul ataupun agama yang ada sebelum Nabi SAW lahir. Lepas habis cerita ni belaka, barulah kitab kita masuk keturunan Nabi, nasab Nabi, kelahiran Nabi. Baru lepas tu masuk, barulah tajuk yang kita nampak. Mula-mula ni memang pening lah sikit, tak? Lepas tu saya cerita sata-hata je. Kalau tak faham, angkat tangan lalu. Yang kedua terjadi ketika bangsa Rom menduduki Palestin
di bawah komando Panglima Tentera Rom. Ada kitab terjemah komando nama Titus, ada terjemah Titus, ada terjemah Batitis, ada terjemah Butas. Banyak nama tak? Kitab Ami terjemah benda apa? Titus. Titus lah paling tepat sekali. Pada tahun 70 Masihi, dalam penjajahan ini, Rom melakukan penganiayaan terhadap Yahudi. Selepas Raja Bukhtan-Nasr 587 tahun sebelum Masihi mari serang Palestin. Orang Palestin pun lari, peruduk rapok lari, keluar daripada Palestin. Orang Yahudi keluar daripada Palestin. Ada yang ditawan. Jadi kerajaan Babylon yang pegang Palestin pada zaman ni. Dan kerajaan ni jatuh pada tahun 539 Masihi. Ada panglima daripada Parsi, namanya Cyrus the Great. Mai serang Babylon, jatuh Babylon. Dan empayar Parsi pula yang mari duduk di Palestin. Maknanya Palestin ni bumi yang dijajah bertukar-tukar. Tak? Macam-macam empayar duduk di Palestin. Lepas empayar Parsi tawan Palestin, mari bangsa Rom, komando yang bernama Titus tu, dia menawang balik Palestin. Bila empayar Parsi boleh tawan balik Palestin, ia masuk semula orang Yahudi ke Palestin. Orang Yahudi bernaung di bawah kerajaan Parsi. Tahun 70 Masihi, mari pula bangsa Rom tawan pula Palestin, jatuh empayar Parsi, dan orang Yahudi dihalau daripada bumi Palestin. Orang Yahudi mana gitu ya. Nak pergi mari gitu ya dia. Tahu? Ni sebelum Nabi lahir ni, orang Yahudi kena muyung gitu dah. Tambah satu, tambah tak ni, mari mula. Tahu? Sebelum Nabi ni, bangsa yang Allah Ta'ala laknat. Tak? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bangsa kera dan babi. Ni bangsa ni, bangsa Yahudi ni, bangsa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dalam penjajahan Rom ni, Rom melakukan penganiayaan terhadap Yahudi serta merosakkan dan menghancurkan bangsa mereka. Maka beberapa kabilah Yahudi lari ke Hijaz, lalu menetap di Yathrib, Khaybar dan Taima. Taima hari ini di Jordan. Khaybar di Madinah, Yathrib itu di Madinah. Di kota-kota itu, kaum Yahudi membangunkan perkampungan, komuniti dan benteng-benteng mereka. Inilah asal-usul orang Yahudi mari ke negeri Arab. Sebab apa? Sebab dia dihambak. Tak tahu nak pergi mana, kena hambak. Agama Yahudi lantas tersebar ke salah satu komuniti Arab, masuk dalam masyarakat orang Arab melalui para pelarian tersebut. Jadi pelarian sampai ke hari ni, jadi pelarian. Oleh itu, Yahudi pun memiliki pengaruh dan reputasi yang dibuktikan dalam
sejumlah peristiwa politik sebelum kedatangan Islam. Orang Yahudi ni bila duduk di negeri-negeri Arab, dia masuk campur urusan orang kampung tu, orang negeri tu. Bila kita baca kisah nanti, peperangan antara orang Aus dan Khazraj, orang Yahudi yang melaga-lagakan supaya berperang, perang saudara, perang sama diri. Orang Yahudi yang laga. Bahkan peristiwa politik membuktikan reputasi Yahudi. Ada juga yang terjadi pada peringkat awal dakwah Islam. Masa Nabi mula sampai di Madinah, orang Yahudi main peranan, asuh orang Aus dan Khazraj, asuh pemimpin-pemimpin munafikin. Dia jumpa orang Aus dan Khazraj, dia kata, mu nak terima ke orang luar jadi pemimpin? Dia kata, nak ambil orang luar jadi pemimpin? Patut mu lah jadi pemimpin, mu orang kampung mu, orang negeri mu. Tiba-tiba mu ambil orang Mekah jadi pemimpin. Orang munafik termakan hasutan, tak puas hati dengan Nabi. Dan bila Nabi ajak duduk bernaung di bawah kerajaan Islam, dia berpura-pura, pura-pura sokong, pura-pura nak ikut Nabi. Bila orang musyrikin nak mari serang Madinah, dia berpakat pula dengan orang musyrikin dalam perang Ahzab. Orang Yahudi berpakat dengan orang musyrikin Mekah menyerang Madinah. Padahal dia ada perjanjian dengan Nabi SAW. Ini perangai Yahudi, perangai langgar perjanjian. Isytihar gencatan senjata, tiba-tiba dia bukan langgar. Tak ada 2-3 jam lepas isytihar dia langgar pula. Ini perangai Yahudi. Bila kita belajar sirah ni, kita akan nampak, supaya ya perangai Yahudi sejak zaman Nabi sampai hari ni sama ni perangai bangsa ni. Sehingga kan berlaku satu ekspedisi Nabi SAW halau Yahudi Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa di Madinah, suruh keluar daripada Madinah. Sebab berpakat dengan puak-puak luar untuk menyerang Madinah pada zaman Nabi. Ketika kemunculan Islam, terdapat kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal. Antaranya ialah Khaybar. Khaybar ni 150 km daripada bandar Madinah. Ni Khaybar. Nadir, Mustaliq, Khuraizah dan Qainuqa. Pada zaman ni ada 20 lebih kabilah Yahudi yang duduk di sekitar Yathrib, sekitar Madinah. Khaybar, Nadir, Mustaliq, Khuraizah, Qainuqa ni antara yang terkenal lah. Banyak. Sebab tu dalam perancangan Israel Raya, dia nak ambil tanah daripada sungai Euphrat di Iraq sehingga ke Madinah, sehingga ke utara Afrika. Nak besar negara dia, negara Israel. Jadi Jordan pun termasuklah negara hak dia nak. Tiba-tiba pemimpin umat Islam, raja-raja yang sayang pada harta benda ni, yang Allah Ta'ala beri banyak kekayaan, adalah jadi pembelok pula pada umat Islam.
sayang pada harta benda, sayang kepada pangkat, jadi belok. Sanggup melakukan hubungan normalisasi dengan Israel. Jahat. Khianat kepada orang Islam di Palestin. Ni. Malang. Sangat malang orang Islam yang mengaku mazhab Sunni, tiba-tiba orang Syiah yang bantu Palestin. Dan kita hari ni dibawa kepada perbalohan baloh mazhab Sunni Syiah. Memang Syiah tu ada yang sesat, ada yang betul. Bukan Syiah ni kafir sesat belaka. Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah yang ada kitab fiqh, Syiah yang ada kitab fiqh. Dan kitab-kitab fiqh ni diiktiraf oleh ulama. Ada Syiah yang melampau, yang hina sahabat, tu maka kafir dah tu. Yang kata Ali tu Nabi, kata dia, dan menambah Quran, tu memang kafir dah, sesat tu. Tapi ada juga Syiah yang tak sampai tahap kafir, cuma berbeza dari segi mazhab beza, mazhab politik beza, mazhab fiqh beza. Sebab apa kita jadi balah itu? Sebab kita termakan dengan fitnah dan dakyah daripada pok-pok Yahudi. Dia nak orang Islam ni jadi pecah belah. Kat kita pula balah mazhab. Hak mana ahli sunnah, hak mana wahabi, hak mana syafi'i, hak mana macam-macam balah benda-benda bodoh. Tak ada faedah balah. Yang ulama kita dah selesai lama dah. Jadi orang Yahudi ni berjaya memecah belahkan negara umat Islam dengan fahaman berbeza mazhab. Sehingga kita lupa musuh hak patut kita balah, hak patut kita bermusuh, kita balah dan musuh sama sendiri. Orang Yahudi, orang kafir ni, dia tak cara mu Sunni Syiah ke tak, dia kira bakal mu Islam. Dan dia laga kita supaya kita balah Sunni Syiah. Dia tak kira dia bakal borong lah ke, ni Islam lah ke, Sunni ke, Syiah ke, Islam. Bagi aku, orang nak menentang ni. Dan nak supaya kita lemah, supaya kita ni lemah dan tak satu, kita adu orang Islam, Sunni Syiah, supaya balah. Dia target Islam lah ke, kita supaya balah pecah. Kita tak boleh sokong ikan bak Syiah. Dia nak sokong mana? Nak sokong UAE, nak sokong Bahrain, nak sokong Saudi, nak sokong Sudan, nak sokong Maghribi, Morocco, hak buat normalisasi dengan Israel. Jordan, Mesir, waktu zaman lama dah Mesir normalisasi dengan Israel. Jordan 1994, Mesir 1983, zaman Anwar Sadat iktiraf Israel. Lama zaman dah. Bila orang Syiah nak tolong, kita pun kata wayang je, sama belaka. Israel, Yahudi, Amerika ni sama. Israel dengan Amerika sama je kata. Dan kalau gitu sama, Saudi, UAE, Bahrain tu nama. Tak. Dok. Raja dia je, hak gitu rakyat dia. Rakyat dia menentang, bagus. Rakyat dia menentang, dok bersama dengan pemerintah. Tapi ditekan lah. Kalau lebih-lebih cakap, memang kena pegang. Dok. Macam ulama-ulama yang terkenal di Saudi. Dr. Aid
Abdullah Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan, jangan bersedih, ditahan dalam penjara sebab tegur pemerintah. Dr. Salman Audah, ulama terkenal Saudi, ditahan, diseksa dalam penjara sebab menegur pemerintah Saudi. Khatib dan Imam Masjidil Haram Syekh Ali Talib ditahan dalam penjara sebab baca khutbah di Masjid Haram menegur kerajaan Saudi buat konsert dia di Jeddah. Dah. Dah. Jadi tinggal hak boleh dengar cakap pemerintah je lah. Hak boleh jadi tali baru. Oh tu dah apa lah, boleh kekal jawatan. Hak lawan cacang sebab dah lancar. Tak. Sambung kita. As-Samhudi. Samhudi ni nama orang. Dia ni pakar sejarah daripada Madinah. Pakar sejarah. As-Samhudi menyebut di dalam Wafa Al-Wafa, ni kitab dia, pada halaman 116, bahawa jumlah kabilah Yahudi sewaktu itu lebih daripada 20 kabilah. Agama Yahudi masuk ke negeri Yaman. Yaman dalam bahasa lama dipanggil Najran. Najran, kalau kita dengar baca-baca kitab, Najran. Najran tu maknanya di Yaman lah. Kalau Basrah di Iraq, kalau Busra di Syria, di Syam. Basrah Iraq, Busra Syam. Dekat-dekat itu. Agama Yahudi masuk ke Yaman melalui seorang lelaki bernama As'ad Abu Qara. Awalnya dia membawa pasukannya ke Yathrib untuk berperang. Di sana dia memeluk agama Yahudi, lalu kembali ke Yaman dengan membawa 2 orang rahib Yahudi daripada Bani Khuraisah. Dia ni As'ad Abu Qara ni, dia ni orang Yaman. Tujuan dia keluar dari Yaman nak pergi perang, nak pergi serang ke Yathrib. Tiba-tiba bila sampai di sana, dia pun masuk agama Yahudi. Yahudi ahli kitab. Lalu dia pun balik semula ke Yaman, bawa balik 2 orang rahib Yahudi dari Bani Khuraisah. Sejak itu agama Yahudi semakin meluas dan berkembang di Yaman. Tak kala As'ad meninggal dan kepimpinannya di Yaman digantikan oleh anaknya Yusuf Zunawas, maka anaknya ini menyerang penduduk Najran yang beragama Nasrani. Orang Yaman masa ni ramai yang beragama Nasrani. Lalu bila anak dia ni jahat, anak dia ni Yusuf, nama anak dia, diserang penduduk Najran supaya dapat menghapuskan agama Nasara di Yaman. Dia mengajak mereka untuk memeluk agama Yahudi. Mula-mula ajak masuk agama Yahudi. Tak. Disebabkan mereka menolak, dia menggali parit-parit besar untuk mereka. Penduduk Najran dilempar ke dalam parit-parit itu, lalu mereka dibakar.
Tidak kira sama ada laki perempuan, anak-anak kecil, orang tua, semuanya dibakar hidup-hidup di dalam parit tersebut. Peristiwa ni kita telah baca dah. Sebelum ni cerita hadis berkenaan dengan Ashabul Ukhdud, Ghulamud Da'wah. Ingat tak lagi cerita tu? Tak ingat dah? Sudah kerja dah, dah ingat dah. Baru makan daging sekilo baru, 2 kilo baru, dah ingat dah. Tak, tu dah akan paling kaya ni. Jumpa paling kaya kau nak ulang mula kita. Peristiwa ni berlaku 48 tahun sebelum Nabi SAW dilahirkan. Peristiwa ni dalam hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi dan Imam Ahmad, Nabi SAW menceritakan, kisah ni ada dalam Syarah Muslim dan Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis panjang berkenaan dengan cerita ni, tapi banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Allah Ta'ala menurunkan satu surah, Suratul Buruj. Dalam ayat ke-4 hingga ke-8, Allah Ta'ala beri semangat pada Nabi SAW. Pada zaman awal Islam, orang-orang Islam yang masuk Islam diseksa oleh orang musyrikin Mekah. Ada yang kena bunuh, ada yang kena seksa, kena gerak. Macam Khabbab bin Al-Arab, sahabat Nabi. Dia ni seorang tukang besi. Khabbab ni, dia orang tukang besi, pandai buat besi. Hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Bila Umayyah tahu Khabbab ni masuk Islam, diikat Khabbab. Ikat. Lepas tu ambil besi panah, atas belakang. Tepik nolong. Ini kaki. Tak. Mau keluar daripada agama Islam. Khabbab kata, tak, aku tak akan keluar. Lalu dibakar lagi besi siapa merah, ditok lagi atas belakang. Tak. Kita kena azum motor pun dah akan nak lewat kelepar dah. Habis klenek lagi. Tak, kicaknya sah tomato, lama lah ke sah cili, lama lah ke peti. Tak, sakitnya. Ni besi panah ni, besi bakar merah, buah atas belakang, keluar daripada Islam. Jangan ikut Muhammad. Tak gerak, tak gegis sikit. Dalam keadaan begitu, kena seksa, dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi masa tu duduk di sisi Kaabah. Khabbab mari, penuh paru-paru, luka-luka penuh, duduk atas belakang ni, kena seksa dengan besi. Sahabat-sahabat lain pun ada kena seksa teruk lagi. Diikat dalam rumah, digari, tak beri makan. Tiba-tiba Khabbab kata, ya Rasulullah, mu tengoklah kita semua ni, mu doa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala menang Islam ni derah. Nabi paling ke Khabbab. Tak. Nabi kata, mu ni gaduh. Gaduh mu ni Khabbab. Orang-orang umat yang terdahulu daripada kamu,
Ada yang digergaji daripada atas kepala sampai bawah utuh dua supaya tinggal agama. Ada yang dibaring di atas padang pasir dan ambil gerak kokok sehingga tertanggal daging-daging daripada tulang. Ada yang dibunuh, ada yang disembelih. Muni gaduh, kata Nabi, kepada Khabbab bin Al-Arab. Dalam keadaan gitu pun gaduh lagi. Kita ada lah nak tahan kita semua. Lalu Nabi SAW pun cerita, pada zaman dahulu sebelum daripada Mu ni, cerita ni berlaku 48 tahun sebelum Nabi SAW lahir. Siapa yang cerita? Allah Ta'ala lah, khabar. Dalam menafsirkan suratul Buruj ayat 4 hingga 8. Qutila ashabul ukhdur an-nari dhatil waqud. Hadis yang panjang, Nabi cerita ada seorang ahli sihir yang telah tua dah. Cerita ni dah. Ulang mula. Ilmu ni kalau kita ulang, dia dah lekat. Lepas tu kalau orang ngapal Quran, dia kena ulang banyak kali. Baca seayat, ulang. Ngulang. Ada seorang ahli sihir yang telah tua dah, yang takut ilmu dia hilang. Dia pun pergilah jumpa dengan raja ni. Raja ni lah. Kalau kita baca kisah dia ni, Yusuf Zun Nawas ni, raja jahat ni, raja yang mengaku Tuhan ni. Dia ajak orang Kristian, orang Nasara di Najran masuk agama Yahudi. Orang Nasara Najran ni tak boleh ikut, tak boleh taat pada raja ni, sebab dia suruh sembah dia. Yahudi yang menyeleweng ni. Ahli sihir ni pergi jumpa dengan raja ni, Yusuf Zunawas ni. Dia kata, aku ni tua dah, kalau boleh aku nak cari seorang pengganti, seorang budak yang boleh ganti aku. Tapi budak tu aku nak budak yang cerdik, bijak dan kuat hafalan dia. Dalam hadis ni, Nabi SAW mengguna perkataan ghulam. Dalam ilmu bahasa Arab, ghulam ni budak umur setahun sampai 15 tahun. Tu dipanggil ghulam. Dan ada setengah ulama lughah kata sampai umur 19 tahun. Ini dipanggil ghulam. Lalu dibuatlah periksa interview. Dapatlah seorang budak cerdik. Budak ni kena mari belajar dengan ahli sihir dengan beasiswa daripada raja, daripada istana pergi belanja. Mari belajar je. Istana belaka pergi belanja. Dalam perjalanan menuju ke istana raja, tiap-tiap hari nak pergi belajar ni, dia tengok ada satu pondok tepi jalan. Lalu sama tengok ada orang dalam pondok ni kan. Pada satu hari tu dia rasa nak singgah situ. Lalu dia pun singgahlah. Budak ni singgahlah di pondok tu. Dan dia bertemu dengan seorang rahib yang beragama Nasrani.
Rahib ni duduk senyap di rumah, nusuk situ. Sebab dia tak boleh nak istihar. Dia ni orang Nasara. Sebab dia akan dibunuh oleh raja yang jahat ni. Raja nama Yusuf Zunnawas ni. Kalau ada dia tahu ada ulama Nasara dah ikut raja ni dia akan dibunuh. Bila dia singgah di tempat rahib ni, jadi dia sampai lambatlah ke istana raja, dekat ahli sihir ni. Ahli sihir tua tu marah dan pukul budak ni. Kata, apa mu ni lambat ni? Tiap-tiap hari. Bila sampai di rumah pula, mak dia marah pula dia. Mak balik lambat sama mu ni. Lalu dia pun ngadulah kepada rahib. Macam mana aku nak buat ni? Rahib kata gini, kalau mu sampai lambat ke istana raja, mu jawablah kepada ahli sihir tu, kata, aku lambat sebab mak aku suruh buat macam-macam kerja rumah. Bohong sunat. No. Bila mak dia marah pula sebab baik lambat, mu katalah, ahli sihir tua tu punya kerja ni, aku lambat balik ni. Maknanya budak ni akan berhenti di rumah rahib ni nak belajar lah 2 kali sehari. Waktu pagi, waktu petang. Lepas belajar pagi, dia pun pergi ke istana belajar.